Zafrul dilantik penasihat PM. UMNO sedia laluan amanah cabar Dr. Sam. UMNO Terengganu senarai calon PRU16. Wan Saiful ulas Bangkok Move. Dan SPRM jelaskan notis cari James Chai. Menurut laporan Malaysia Gazette, Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dilantik sebagai penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri bagi tempoh 2 tahun, berkuat kuasa semalam. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan pelantikan bekas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu dibuat bagi mengisi kekosongan jawatan setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menzahirkan harapan agar Tengku Zafrul melaksanakan amanah tersebut dengan baik demi kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Tengku Zafrul sebelum ini berkhidmat sebagai senator selama 6 tahun serta pernah menerajui Kementerian Kewangan dan kemudiannya dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA pada Disember lalu. Menurut laporan Free Malaysia Today FMT, UMNO Terengganu bersedia memberi laluan kepada Amanah untuk bertanding menentang Ahmad Samsuri Mokhtar di Parlimen Kemaman pada PRU16. Timbalan pengerusi UMNO Terengganu, Nikdir Nikwanku, berkata parti itu tiada masalah jika Pakatan Harapan yakin mempunyai kekuatan jentera dan sokongan untuk memenangi kerusi berkenaan. Bagaimanapun, beliau mengingatkan PH supaya menilai kekuatan akar umbi sendiri di Terengganu kerana menurutnya UMNO dan Barisan Nasional masih lebih kukuh dari segi jentera dan keahlian. Nikdir turut mengakui BN belum mampu menawan kembali Terengganu ketika ini dan parti itu kini memberi fokus kepada beberapa kerusi parlimen serta DUN sebagai persediaan menghadapi PRU16. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu Rozi Mamat memaklumkan parti itu sudah mengenal pasti senarai calon bagi 32 kerusi DUN dan 8 parlimen untuk PRU16. Beliau berkata setiap ketua bahagian diminta mengemukakan sekurang-kurangnya 3 nama bagi setiap kawasan sebelum diselaraskan oleh kepimpinan pusat. Rozi menjelaskan pengagihan kerusi dengan parti dalam Pakatan Harapan belum dibincangkan, namun UMNO tetap membuat persiapan awal susulan spekulasi pilihan raya mungkin diadakan lebih awal. Beliau turut menyatakan UMNO negeri bersedia menerima semula mana-mana bekas pemimpin termasuk dari Bersatu tertakluk kepada syarat yang ditetapkan di peringkat pusat. Menurut laporan BH, Ahli Parlimen Tasik Gulugur Wan Saiful Wanjan berkata pertemuan antara Hamzah Zainuddin dan Ahmad Zahid Hamidi bertujuan mengusahakan perpaduan parti-parti Melayu. Beliau menjelaskan usaha itu melibatkan pertemuan dengan pihak yang bersesuaian dan menafikan mempunyai maklumat mengenai dakwaan perancangan menjadikan Hamzah sebagai timbalan Perdana Menteri. Wan Saiful turut menyifatkan kenyataan Muhyiddin Yassin yang didakwa tidak berminat terhadap permuafakatan Parti Melayu sebagai penghalang kepada usaha penyatuan tersebut. Beliau menambah sekiranya terdapat dakwaan perancangan tertentu, bukti perlu dikemukakan agar tidak timbul persepsi tidak berasas dalam kalangan rakyat. Menurut laporan Malaysia Gazette, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menegaskan pelbagai usaha telah dibuat untuk menghubungi James Chai sebelum notis mengesan individu itu dikeluarkan. SPRM memaklumkan pegawai penyiasat cuba menghubungi James Chai melalui WhatsApp sejak 24 Februari namun tidak menerima respons dan nombor pegawai terbabit kemudian disekat. Suruhanjaya itu menafikan dakwaan bahawa notis dikeluarkan tanpa usaha terdahulu serta menegaskan tindakan tersebut adalah prosedur standard apabila individu diperlukan untuk membantu siasatan gagal dihubungi. SPRM turut menekankan bahawa notis mengesan bukan tuduhan jenayah dan siasatan dijalankan secara profesional berasaskan bukti dengan berpegang kepada prinsip seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya.